Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kini sedang memuktamadkan cadangan projek rintis bagi membangunkan satu sistem pangkalan data peminjam dan pemberi pinjam wang yang merekakan transaksi pinjaman secara masa nyata. Timbalan Menterinya Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, sistem tersebut bertujuan memperkukuh pengawal seliaan terhadap pemberi pinjam wang bagi memastikan tiada caj tambahan dikenakan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran di Dewan Rakyat pada Rabu. Dan Tuan Yang Di-Pertua, sistem ini akan dilengkapi dengan sistem pemantauan dan pembayaran digital yang bakal memperkasakan pengawal seliaan kepada pemberi pinjam wang, dan pada masa yang sama supaya tiada caj tambahan dikenakan kepada orang awam yang berhasrat untuk membuat pinjaman bersama dengan syarikat-syarikat pemberi pinjaman. Untuk buat masa ini, Tuan Yang Di-Pertua, perkara ini sedang dirangka dan insya-Allah pada masa yang sama daripada aspek perlindungan kepada peminjam, sistem ini juga nantinya akan dilengkapi dengan skim perlindungan insurans pinjaman yang akan memberi perlindungan kepada peminjam-peminjam yang layak.